Ini teori dah. Tempat-tempat dekat dengan pokok ni yang biasa ikan suka main. Ni teori, bukan menjanjikan dapat ni teori dia. Bismillah. Makan. Apa yang bedal ni? Roman ke tapah ni? Ada? Ini macam tapah je ni. Tapah lah. Ini ikan harus dalam baldi dulu. Tapah ni, gaya macam tapah. Gaya je lah. Tapah ni. Tak cetik kau main. Ni. Tapah lah nak. Tengok dia minta tapah. Tapah bang. Tempat cetik je bang. Tempat cetik je dah ada orang parking kat sini tadi. Orang tak perasan ikan. Boleh tahan. Alhamdulillah. Ya Allah, ke mata Allah. Orang tak nampak bang. Ya Allah bang, orang tak nampak bang. Saya naikkan ikan tapah kat tepi ni je. Tadi ada orang parking dulu. Ya Allah. Tepi tempat cetik tapah makan bang bos. Alhamdulillah ya Allah. Sambil tengok luka. Ni udang. Subhanallah. Tapah makan tepi. Kuningnya kau. Bang. Ya Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Rezeki bang. Itu yang dinamakan pada mantap ni bang. Cantiknya. Pada mantap. Atas ada lagi kita tengok. Tengok. Alhamdulillah bang. Rasanya 7 kilo ke 6 kilo ada ni. Pada mantap.